perangai PAS daripada dulu. Fitnah dulu, minta maaf kemudian. Dan diorang ni penjahat dalam isu APMM tempoh hari. Diorang buat tuduhan kononnya ini adalah satu latihan untuk membunuh Tuan Guru Haji Hadi lah. Ini adalah satu gerakan seumpama memali lah. Kepala bapa kan memali lah betul kan. So nak bagi tahu kepada pihak PAS, lain kali lepas ni kalau nak buat fitnah jangan buat dalam Dewan Parlimen, buat kat luar. Senang kita nak saman. Bila jadi macam kes APMM ni kan, mula-mula kau tuduh. Apakah ini gara-gara ulangan peristiwa memali tahun 1985? Kau tuduh. Kau tuduh itu ini apalah apa segala macam. Lepas tu kau U-turn, kau patut minta maaf balik. Jadi saya tidak ada masalah. Dia selesai dan deal. Ni ialah satu benda yang tak bertanggungjawab lah. Sedangkan di pejabat Parlimen Marang pun dah dijelaskan berkenaan dengan latihan ni, susulan daripada laporan polis yang dibuat oleh pihak Masjid Rusila itu sendiri. So perangai seperti dalam PAS ni, adakah korang nak kekalkan lagi dalam politik negara kita ni? Tak perlulah nak simpan orang macam ni. Sampah belaka. Lagi-lagi orang-orang dalam PAS ni. Kau fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum.